Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi lauk rendang kuali. Okey, kita nak blend bawang besar, bawang putih, serai. Serai puan ambil serai yang bahagian putih saja tau. Sebab hijau tu dia ada sabut. Itu kalau puan tak kisar halus, itu yang makan sikit perut. Okey, kita nak kisar sekali ya. Buah keras, halia dan kunyit. Okey. Bersama dengan lengkuas Dan kalau puan dekat rumah, blend sekali dengan cili kering. Okey. Saya tak pakai saya tak pakai kunyit hidup. Saya pakai kunyit serbuk. Okey. Kalau pakai kunyit hidup puan, kuning. Jadi saya tak nak nanti kalau blender di kuning orang tanya. Okey, kita tumis dulu ni. Okey, kita tumis sekejap bagi dia. Tu kemudian kita masukkan daun salam. Ni daun salam. Okay. Kak Zaida sebab saya ada asing, jadi saya kena tunggu ni pecah minyak sekejap baru saya masuk ni. Dia lebih cepat masak. Kalau puan dekat rumah, kan puan blend sekali dengan bawang tadi. So you tunggulah semua pecah minyak. Saya ni pasal ada asing, so saya masukkan ni dulu. Kak Zaida masukkan apa? Saya masukkan lada tadi. Tapi kalau puan kat rumah, blend sekali. Okey, kita nak masuk ni ketumbar, serbuk dan saya masukkan kunyit serbuk ya. Okey, saya nak masukkan ni sebab saya pakai asam keping, jadi saya masuk awal lah. Okey, kita masukkan sedikit air. Okey, kita masukkan ayam. Lauk kita dah nak masak. Sekejap sebelum garam, sebelum tu saya masuk garam dulu ya puan. Okey, kita masukkan ayamnya. Rendang kita dah nak siap dah. Bau dia memang wangi wangi. Okey, jangan risau Kak Zaida satu ekor ayam saya potong 12. Besar. Hari ni Kak Zaida masak berapa ekor ayam Kak Zaida? 8. Satu ekor saya potong 12. Ku semangat banyak. Okey, kita nak masukkan kerisik. Kerisik kena ada ya, jangan tak letak kerisik pula. Nanti tak adalah bau rendang dia tu. Okey, kita masukkan sedikit je air. Lepas tu kita tunggulah dia pekat. Rendangnya pekat. Ya. Sekejap lagi kita rasa bagi kerisik dia ni jadi kuah ya. Okey, kita tunggu sekejap. Saya nak rasa. Saya tak letak gula dulu ya puan. Saya dah rasa baru saya letak gula merah. Ya, lebih kurang 1 sudu gula merah lah. Ni dah masak dah ni. Cuma Kak Zaida nak ratakan kuah dia ni, bagi kuah dia keluar sedikit minyak lagi. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lauk rendang kuali buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.